6 keistimewaan emas sebagai simpanan. Emas bukanlah everything, tapi something yang perlu kita pertimbangkan untuk dimasukkan dalam portfolio kewangan. Terdapat 6 keistimewaan emas untuk dijadikan simpanan. Pertama, nilai terjamin dalam jangka panjang. Zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dinar emas iaitu berat 4.25 gram boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Hari ini pun selepas lebih 1,400 tahun berlalu, harga 1 dinar masih mampu digunakan untuk membeli seekor kambing. Kuasa beli terbukti bertahan lebih 1,400 tahun. Kedua, senang ditukar kepada tunai. Emas laku dijual pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kalau keluar negara, kita boleh bawa emas dan boleh jual di negara tersebut jika kesuntukan wang. Ketiga, aset fizikal yang mampu milik. Emas boleh dimiliki dengan mengumpulnya sedikit demi sedikit, bermula dengan item sekecil 1 gram, tak seperti hartanah dan tanah. Tak boleh dibeli dengan bajet yang kecil. Emas boleh dijadikan simpanan secara bulanan. Sebagai contohnya, kita boleh disiplinkan diri simpan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving. Nanti sedar-sedar sudah ada 12 gram emas lepas 12 bulan. Keempat, kekayaan di tangan kita. Apabila menyimpan emas, hakikatnya kekayaan itu ada di tangan kita sendiri. Biar apapun yang berlaku pada ekonomi dan politik semasa, selagi kita memiliki emas, kekayaan itu memang berada di tangan kita.